membenarkan azam cita-cita kita dia bawa tidak kembali kepada misalnya betul. Baik boleh. Lagi ampun mak Allah. Nia umumpat juga. Nia ulama dekat kamu. Ingat berhabis mai. Kan apabila kita jadi ulama. Lagi mana baik-baik dia buat. Lagi ni ayu kan kita orang ilmu kan dia. Baik buat. Ni apabila kita buat kepada ulama-ulama yang betul-betul tengok yang tamat hal keberah Nabi. Dan hadis bahkan kuat di Malik. Lagi kita yang dalam dunia mama tu dia. Nak khut dah lihat ngai yang dah lihat balik. Ya. Dah jaga ya. Dah jaga. Membenarkan azam kita. Cita-cita dia bawa tidak kembali kepada misalnya dosa. Maka pun mula dia yang azam. Membenarkan azam itu tirai-tirai yang mahmudah, yang terbaik, yang terbudi. Ya. Baik boleh betul-betul dalam hati kita. Hendak kembali lagi ya. Yang tak kebunan azamatul mahmudah, yang tirai-tirai, yang terbaik. Betul ni. Nyo apabila ada kita yang hanya mikap dengan manusia. Mikap dengan manusia. Bagaimana? Menghadiri mana? Ampun ya Allah. Dah dia jabat agama. Mete layang. Mati ngemuwa mat layang mati ali. Mun nak cuci ya Allah ampun dosa ni. Dia kebi-kebi kamati orang tak cek pai baru miyuti angsa tu. Wa tu. Tu lo jadi ni dia. Di suwa pada di agama yang tahu. Dia ngaca. Wahia pun mula dia yang azamul mahmudah. Tirai-tirai yang terpuji min alamah. Nibak segala tanda daripada tanda iman hamba. Karena kita yang berdama tengok, mereka dosa kada berbuat, taubat. Menyesal mana taubat. Ninghan tak cabut, baik dia tak buat. Ninghan benar cita-cita dalam hati kita buka kau, baik tak buat dia, baik tak kembali ni lagi misal tersebut. Nian kagebohnan azamatul mahmudah. Munyoyan kana bagi dia tengok. Nian tak apa daripada tanda iman hamba. Kali-kali umum iman. Dan tak apa tanda mati hati apa benar. Wah hanya taubat mati mati hati. Mati. Angan ke. Hanya mali nunggu. Tanggap punya olah kau get ha. Boleh. Mana mali hanya ada. Ya ada. Jumaat ke. Yang ada kampung. Ada baik kampung raya tentu raya lagi. Yang garis nak buka busin dia. Yang mana? Baik kita lihat bunyi dia habis. Ada apa dia? Mana? Dia betul. Ini dia. Oh. Dia ni orang lagi kita up hang ni kan. Cứ rồi biar yang kemudian orang tak mati mati hati ni jangan baik negeri kepada kamu ulun ya Allah urang lagi golongan urang yang mati hati lamhor.
Nyata apa? Nyatanya iman hamba. Kami iman dengan apa? Betul. Dan berkata oleh Ibnu Mas'ud bahwa sungguh orang yang beriman melihat ia akan dosa-dosanya seolah-olah dosa itu pada asal gunung. Pada asal gunung, makna asal itu adalah pendasi gunung yang kokoh yang ditakutkan bahwa jatuh jadi gunung. Ini geken le Ibnu Mas'ud bahwa tengah orang yang beriman melihat ia akan dosanya seolah-olah dosa itu ibarat pada asal gunung. Daduk gunung bak binih diuk bak sampai gunung yang yang ditakutkan bahwa jatuh gunung itu jadi iman tersebut disebut kurang beriman. Nyandung lagi daduk bak gunung bertinya mehot di balang menanci apabila pandang apabila kita berdosa lagi gunung yang ada yang menyulam mayang apabila khot tadi kita orang menanci pandang dosa itu sangat besar. Nyandung ya tak apa kita amal itu Allah dapat ida Allah buta ketih kita buta boh dosa dok. Apa? Mia guna orang buat dah mia khot. Menan nyam macam tu ai. Mutul kita kerana dosa tu. Niat dah pandang kita dosa yang ni abak dah bodoh lagi kita muen bak menih guna. Yang manggu mia khot dia dia batat hanjit baca pegah. Dan menapa? Dua mesti. Menanjit kita apabila kita kabur dosa ni ko niat api neraka hikaro dia dia. Wadah tak bayang dia dia menyesal tak tahu. Niat menten apa? Yang ni cik ti palih ni. Ti palih yang ni ni apa? Cik ti palih. Bawa tengok ti palih hanya kan ti palih. Bawa tengok ti palih letak urang palih. Yang melihat dia akan dosanya lagi lalat yang didang jadi dong kempui peke berapa nyat juga beningat dah kita ke benci le ulama ke benci de wei tola olah dah gap dah mendang dipandang lagi lalat hidup bak yang perah hanya tu halalai dia ni yang tipa ayah dia tak ke bohong bomah ni. Bahawa tengok tiba ni melihat akan dosa lagi lalat yang jatuh dari hidup. Lembu ya. Pada. Tahu tak? Jaga apa ni? Mung lah. Malu kata mung angkung tapa ni. Makanya wana tu mak. Wana agak tidak punya. Gigit agak. Gigit agak dia. Dia pun yang tidak boleh meluap. Mang dia. Gigit. Bunyi ke cua menu. Mang lah. Lima kelak. Mengiau pun tulis. Ni hanya ada pergi akalak bergaya pecu bagi kau ada pun tulis. Ni kamu ni kau ya. Yang pandang. Makanya dia anggaplah lagi lalat yang hidang jadi hidup. Ya ni bagi tam bukti ni pun bangli ni bangti yang bona ya dah mana. Well, dia ukuran pun nak film kerana ukun tak kerja. Makanya kita nak pergi. Ni perkara ukur yang berat untuk perlu agama. Nyan kita kaji tak kulah wajah yang tadi. Undang-undang. Dah. Yang jelas. Boleh pandang pun lagi apa neraka, apa yang turun ke tuang dia kena. Kau maku kan. Sudah usaha nak buat. Apa memang dia lele. Ini ada jak buat buat. Kampung macam itu gunung dia. Ya betul. Betul. Kan dia.
Man yang paling yang mana ya aku cik awak kalau dah. Baik apa kamu lama. Tunggu hai. Itu dia dah mampu. Mumpuya balik hendak mencuba dia. Juga ni. Kalau pui tiji untuk tu kaya gak. Di macam gak. Dia mana dengan itu gawat tu boleh. Itu bahawa dia yang pun dia. Jadi dia awak. Dia. Kalau ada obat. Mampu. Oh dia warga tengok. Kalau parik tahu bina sekalian makhluk apa? Umat-umat yang awal umat-umat ni. Tinggal dia tengok. Galak kan enggak ber. Galak kat ulama. Main buah pun yang bayar pun tidak boleh lah tu. Gratis dah. Yang ibadat di kubur. Akhir memang tu orang ni awak. Bahari ada ni. Okey hang demam. Bagaimana? Kan dia sih. Ada ide punya, betanga akhir ada ide punya. Dalam dunia ni mentang silih berganti. Mi akhir memang juga. Akhir tu juga hana le lah. Kaji kan? Yang ada ingat benda. Mi yang kerja kepada mana orang si akhir lalu orang ayo. Mi dalam dunia yo silih berganti. Tengoklah kali ya Allah ada. Gen mereka berdiam. Kah akhir dia menjual. Ini uci tutup dia. Ucat biatan. Dia jangan mentala. Getut urang tungku yang jatah dia menjual bila puak akhir. Nak keling mereka. Ya, kan nak. Yang ada duduk kah. Memang. Kerana rahmat Allah. Cuma dia orang apa? Pura. Bermultimedia. Dua dalam bayang Nabi baik beras umat Nabi. Kau mentang multimedia dua, multimedia merelui dalam bayangan Nabi. Dalam bayangan uru-uru yang gatih oleh Allah. Kita mau coba. Dia bayangan dia aja dia. Dah lagi dia. Lagi kan. Ayo ju. Nanti Saddam Hussein kembar ada itu ni bayangan. Dia aja itu. Lagi. Ni yang getung ni Nabi getung ni sahabat getung ni letenya apa dia khalifah tu macam kalau juga gatih ulama juga ada yang jangan ni gatih hai Rasulullah dia umat yang tu cijuk tu tahu umlau umbatu memang gatih ulama ciu tahu kan hang hidung urun tayan-tayan lu mengkang yang galak-galak kayak orang kah gatih pada suada belum tahu urun yang galak bajalah Allah urun yang galak empat ya memang tu oh tinggal dia lakak belakak lakak belakak ika ha buai agak Firaun nampak Abi Jahal Karun Musa Samiri yang kaya yang tengok komandan mereka ini bos tim bos ni orang kampung kena bos mati. Bosnya mebat aja umur bos. Yang mana bos dengan nom bos. Ni bos. Yang kampung mana na bos. Bos perlu agak. Biasa bos umur. Di dalam umur menurut riwayat yang kita baca sejarah detail kalau dalam penjara umur kaki jiwa bosnya yang komandan. Kembos, itu ya kalau kita biar dah. Ada je orang pergi jual, orang tak boleh. Kedua-dua tu nak kena dua. Bapa ceri. Dia umpan orang tak boleh kena ubat. Bos. Itu apa itu bos? Kan dia kena bos. Posisi dia kena hamba lah. Hamba yang bah. Itu bos. Gaya tu ke bos. Bos, jaga. Ni bos tu, Allah. Ada je tu orang yang paling yang tu, yang nombor. Memang ni, memang tu bu. Dia memang berat tu di bawah masyarakat. Dia dah anggap apa?
orang sekeliling yang mulia ini air. Ini apa? Ya benar. Gambar yang penting gerau dia. Ingat juga. Yang itu ibarat orang yang dosa. Dia anggap dosa itu adalah lagi nyamuk yang pui. Yang bidang dari hidup. Ini yang ketiga orang beriman. Dia anggap dosa lagi gunung yang khot dari kedai yang baik berapa dia nampak hancur muka. Yang itu kena pandangan lagi soal pada dan telah berkata dengannya lah hagaza dan seterusnya wa'afara dan maka ingat mana apa maka ingat dia kata akannya dosa dan dikatakan orang bahawa itu taat pada Allah sebagaimana engkau mengkecilkan sebagaimana engkau mengkecilkan diri ini saya membesar ya di si'ah ubud orang Allah dan ubud ya Allah hamba bangan ayu buang dalam ya Allah sebagaimana mengkecilkan akan engkau ini saya membesar ya si'ah ubud baik si Allah. Perkara-perkara wong balik mana Allah, kibang kehendak Allah. Kibang ketentuan Allah. Kita buat malam berat. Kata enggak kita nyawang adalah berzina untuk kita di. Tapi benar tak benar kebenaran. Orang-orang yang taat kepada Allah bertabik-tabik. Kulama manakala mengkecilkan akan dirinya. Niscaya membesar di si'ah. Ba'dhu matit laknatillah. Manakala membesarkan akan engkau, membesarkan jiwanya, membesarkan engkau akan jiwanya, niscaya mengkecil akan engkau di si'ah. Ini anggaplah kahana tebu, kau lah. Main godik ni lagi. Musyawai ni lagi. Kubla wati air ni lagi pula. Kumet mumpuk. Ya, ibu. Mulu mendu. Keng mu nanti ya dah. Gua bagi ada ibi. Biki bago dah. Abi mu tukar kati merebe lah. Dia hai betiknya uang kagak ada. Tapi dah pegang hayu, tapi pegang ya. Telekin wa ba bu dia. Mana dia utang dah nak wah. Dia jangan so di mana. Ni yang hendak kau beralih kita ada lekot. Yang cakap you dia. Ni pegang mula. Mungkin jadi. Agama apa? Tap tu. Ya orang udah baik mengkut dengan kai enggak. Sama. Udah kita ke galima. Udah mana untuk pernah kejahilan secara umum. Usul berpegang. Bom 5 menit. Ini orang yang anggap apa hebat. Baik. Hanya ubud dosa. Hanya ubud nibak dosa engkau. Bal akan dapat tiap-tiapnya ubud. Itu je kerah lain. Apabila menerima agak engkau akan berpalingnya dosa tersebut. Wahwa pemula dia ayat semudi itu. Engkau berpaling akan dosa pada mulkihi. Pada kemilikannya daripada kenhajar. Betul. Artinya dosa. Hanya ubud daripada dosa engkau. Bal akan dapat dia dosa lain. Apabila menerima akan engkau akan berpalingnya dosa.
Ada yang berpaling dosa daripada mulki, daripada ummi dosa. Baik bila hadirin, baik yakin dia ada. Itu jawab. Hanya ubud. Ma Israel. Hanya ubud mereka berkai. Wala kabiratan la kabiratan ma taubati hana raya me apabila ada ma hana ubud apabila dosa yang hana ubud hana ubud dosa me apabila ali kita dengar hana double ba double dia betul, hanya buat dia buat. Lagi penyakit, hanya buat. Lah. Lagi penyakit, hanya lagi dia. Hanya dapat yang mentang. Sampai kita, kambuh. Hanya nyomai. Munalah umbah. Hanya ada di nyaw. Hanya lagi. Ubudnya juga kali. Apabila dahirlah akan sifat berpaling. Apabila nyatalah sifat berpaling dan tertiman yang terlebih marah akan yang timan oleh Allah Ta'ala. Dan wamak tahu dan terhampusnya dan menghapusnya maktannya Allah. Niscaya batilah segala hasanah. Niscaya batilah segala kebajikan. Apabila nyatalah sifat berpaling dan tertiman yang marah akan yang timan oleh Allah Ta'ala, yang lebih marah akan timan oleh Allah Ta'ala, dan maktannya Allah. Yang mana maktannya benci terhadap Allah, yang lebih maktan. Niscaya batilah hasanah. Kita kata depa lahir hana berpaling daripada dosa-dosa, sedangkan dosa yang adalah barang yang benih Allah. Ubina amalan-amalan kita yang akan besar sempurna. Wa'adat dan kembalilah ubudnya dosa akan kerai. Kembalilah ubudnya dosa akan kerai. Jadi pun yang bengih, tidak ada berbuat maktan Allah, bengih ya Allah maktan Allah. Hanya minta ubah. Hanya ingat ke agama. Ya, kita tengok. Gunalah. Pemikiran kita tak bolak balik. Nyokot, nyokut. Yang ni. Pemotor. Kita yang kena ilmu. Jaga. Itu betul dosa. Ini minta orang pasti. Orang kita tok sakit mati dah. Kau lihat dah. Hanya doktor, hanya di ubat. Oh dah. Kembalilah kepada. Sedangkan dengan lu dosa. Ayah ada ubat dosa. Ayah gitu ya. Waktu kada nyum belum kada leh. Nunggu mahal ya Allah. Mudah dah leh. Wa anil labui mu'ridi. Bak lara ke dia orang dah berat abang mengapilah buli paling awak baik buli. Dah undang. Ya undang. Nihan hana raya dosa yang hana raya ni apabila engkau apabila berhadap akan engkau akan kelebihannya Allah Ta'ala innahu kana tawwaba. Tum ngehang pampun dosa jerit lain menunggu pampun menyodon tobat menyerah dosa juga Allah adalah gepumah hanya raya apabila menghadap akan kau akan kelebihannya bermula dia akan ikhfa sesuatu memberikan sesuatu daripada hanya ganda hanya tahu itu tak ada bodoh yo kuyupan tu untuk 50 dosa hai. Berarti awak dah awak tele kita gejok kelebihan dia awak dah berikan sesuatu ni hanya pakai gandel. Gejok paling bila dia. Gejok kemudahan ni awak dah bila. Ni lagi gandel.
Ya nữa. Mưa mưa đồng trà mà gấp, pakai bayi lah. Mưa ada gấp, pakai dagan. Jangan dah. Mưa ada apa dah? Hana pakai kan? Langsung ke dia. Tujuh amat dah. Mak, tujuh kelebihan, tujuh segala sesuatu yang adalah yang membawa dia kepada hamba yang beriman. Karena kita ada hari itu mereka pandang kita kelebihan Allah, ada nama kita kata dobat, insya Allah kepampun dah. Menanti mana apabila ada kita ya dosa yang ber, apabila tak berdekat, layu tapi tak layu. Kita min fadlihi dengan kelebihan Allah. Ini cara lain. Allah. Kamu ho kan lah. Ingat budak ni ada budak. Ni mana ada budak. Yang mana ni ada orang tadi orang dia mau enggak. Ada wah tu. Ada yang anda. Dia apa tu? Oh. Dia ada buat gua. Siapa yang pengerti ya? Diba? Orang yang pengerti. Fikirnya ni apa yang dia ada buat. Mung jadi ngomong di dalam gua. Yang buat saya. Ane awak ngokol ini orang ane tu. Tapi ini kita boleh lebih. Kita ni, woi, mungkin bandar saya, dia MBL, mungkin dibujuk nama luar dom. Aku bila puput dia mulai ada mungkin beli kita minum. Angkau mau ibu puang ni ah. Ke mana? Ni tempat ha? Kita dah dalam bulan. Dia anggap yang dia dah belum beli dia. Dah belum beli dia. Aku yang berbeli. Ya kita yang ini. Alhamdulillah. Ya kita ada apa-apa macam kalau orang lantung kita pula. Aku buat. Tak boleh you. Aku nak juga lah. Lain play kan. Begini. Kau ngajak ada buat you. Ada buat dia kerja dia. Wih, orang kena aku mau betul ni dia buat. Di Sabang orang yang play mau. Keramat penting kebud kata ulama-ulama ha. Penting hari. Ini ingat. Yo waya dengo manteng ke ulama dia. Ini tu. Jika Hanali nombor-nombornya Hanali. Lanjut. Dan mujib muntah-muntah. Awak-awak nah. Dia dah. Orang jauh mati kata aku dah. Apabila ada dia dengan keikhlasan hati dia kelebihan Allah sangat Allah dalam memberi kepada dia dengan tanpa ganda bal akan ditepi sekalian dosa engkau hina izin sawair itulah kadang-kadang kelebihan Allah terpampun bina dosa berarti dia kamanya ubina dosa yang telah engkau buat hina izin menduga itu adalah salah ini antara tahu dia nama Allah dia teman yuk cara oleh Allah untuk ujuk fitnah yang buruk daripada penyakit yang buruk waktu dia keluarga dia ini tidak dan ulama dia ujuk paham Allah cara ni ujuk buat yang betul cara yang benar buat yang dia keluarga dia malu kan dia dengan Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها اللهم إنا نسألك من
إلهنا وعافنا واعف عنا اللهم اجعلنا والمسلمين واليوم الآخر سعادا ولا تجعلنا يا الله من أهل الشقوى واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة واختم لنا يا ربنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا بقوة قلوبنا ثبت أقدامنا بقوة قلوبنا الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين ونجنا من السلطان الجاهلين وقنا شر الظالمين اللهم علمنا علم اليقين عين اليقين وحق اليقين اللهم زدنا علما وفهما والهكنا بالصالحين اللهم طول امورنا وصحح لساننا ونور قلوبنا ووسع رزقنا لطالبنا وجعلنا معرفتك يا الله اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع والدعاء لا يستجاب انك على كل شيء قدير اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في العلم والعمل وفي الاخره حسنه في الجنه النعيم يا الله وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين بالعالمين أحمد الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رب آمين يا مجيب السائلين دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياهم فيها وآخر دعواهم الحمد لله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا